Oh, hari ni ada pasar malam. Pasar malam hari ni, hari Selasa, Putrajaya. Pasar malam guys, pasar malam. Kalau saya kerja Pomen tak adalah nak pergi pasar malam ni, kan? Boleh malam je lah. Assalamualaikum dan selamat petang. Lakon dulu. Okay, hari ni tak ada aktiviti sangat. Tak ada aktiviti. Aktiviti santai-santai. Hari ni tak ada nak buat apa tu, buat aktiviti sangat. So hari ni video sembang-sembang, tak ada nak viral-viral. So saja je. Dah lama tak ada video kan, 2-3 hari dah tak ada video. So yang korang tengok tu semua video lama, kan? Semua video lama. Jadi ada yang last yang saya ride tu, yang balik, satu yang balik raya, satu lagi sebelum puasa. Sebelum puasa ke sebelum apa tu, tak ingat. Yang tu je lah, yang baru. Yang apa tu, yang puasa, sebelum puasa tu, yang tu sebelum lah, kan? Yang pasar tayar tu, rasanya sebelum raya, kan? Yang tu sebelum raya. Rasa yang tu je lah yang baru. Yang lain semua lama-lama sebelum puasa, kan? Yang lepas-lepas. So memang tak ada konten, tak ada apa nak bersembang. Nak buat bisnes pun lambat lagi, kan? Kena cari modal dulu, kan? Aduh, pening. Asyik kerja kan. Cukup apa, syukur bulan dapat gaji. Habis gaji, tunggu apa, makan Maggi. Habis gaji makan Maggi. Okay, lupa nak beritahu. Bulan 5 saya dah dapat WhatsApp jawatan kosong. Saya dapat WhatsApp jawatan kosong di Sungai Cuak. Sungai Cuak di Kajang Bekel, sebagai Pomen. Dia mengatakan jawatan kosong diperlukan. Jawatan kosong diperlukan. So pilihan saya tak tahu lah, sama ada nak berhenti dekat yang saya kerja sekarang, ataupun saya akan pindah aliran Pomen. Tak tahu lah. Tengah terbayang-bayang sama ada nak pergi kerja sana ataupun teruskan sini. Tapi cuba dulu. Saya akan buat percubaan selama 3 bulan. Percubaan 3 bulan. Saya try dulu, try interview, temu duga ataupun temu janji. Kalau dapat, kalau dapat lah, saya akan buat percubaan selama 3 bulan. Okay, buat cubaan selama 3 bulan. Kalau percubaan saya tu okey, dalam masa 3 bulan tu saya akan teruskan lah sebagai Pomen motosikal. Dia memerlukan pekerja-pekerja basic.
bukannya nak kerja pomen tu tak tahu apa. Dia nak memerlukan seorang yang tahu basic. Yang tahu basic lah. Macam nak tukar rantai, servis. Lepas tu saya tahu nak buat semua tu. Saya tahu nak tukar tayar apa semua kan. Cuma okey, cuma saya kena tahu dalam masa percubaan tu, saya kena tahu semua spare part dalaman. Saya kena buka, pasang balik, atau buka balik, kena tahu magnet, atau jenis motor ejection, carburetor. Dia tak sama carburetor dengan ejection, tapi dalaman spare part hampir sama. Dia tak serupa, hampir serupa, dia tak sama. Lebih kurang macam tu lah. Carburetor dengan ejection dia ada perbezaan sikit. So dalam masa 3 bulan percubaan tu, saya akan belajar banyak lagi dalam dalaman. So kalau dapat, insyaAllah rezeki saya dekat situ lah kan. Lebih banyak lagi saya akan buat video repair motor kan. So bukannya duduk atas motor je, saya kena banyak belajar spare part, pengalian kan, aliran sebagai mechanical. Mechanical saya kena belajar banyak. Banyak kena belajar. So kalau korang ada pilihan, kalau dapat tawaran kerja macam tu, korang kena harus buat pilihan yang terbaik lah kan. Saya kerja sebagai pembantu takbir sebuah kedai catering. Saya rasa mood saya dah beralih ke lain, sebab saya dah tahu sikit sebanyak basic lah. Basic yang ke arah pomen lah kan. Sebab motor ni lah jadi masa. Motor Y16 lah jadi masa kan. Benda yang tak, macam lampu brek tak nyala kan, sprocket rantai, lepas tu pump, oil pump, petrol pump kan. So saya dah tahulah semua masalah-masalah motor kan. Jadi percubaan saya tu, insyaAllah kalau saya apa ni, buat satu perjanjian lah, buat surat satu perjanjian. Bila dah ngam dengan kepala saya, saya akan teruskan lah kan. Walaupun cuti dah susah nak dapat kan, yang penting tu saya belajar. Belajar dari kesilapan. Okay. Kalau saya dapat kerja tu kan, kalau saya dapat kerja tu, saya kena tahu dalam masa 3 bulan tu saya kena tahu lah penyakit motor, apa masalahnya kan. Kebanyakan orang akan buat top set servis. Kebanyakan kalau yang makan minyak hitam kan, motor jadi berat, yang tu kena overhaul lah. Setahu saya lah, kena overhaul. Lepas tu yang top set tu kena ada pertukaran barang
Ya, daripada situ lah. Motor ni pun tak pernah lagi usik nak buka enjin kan. Belum diusik lagi. Selama 2 tahun dah hampir dah masuk dah masuk 40,000 mileage. Dah masuk 40,000 40,000 mileage. Memang dah banyak lah. Setahun lebih. Belum masuk lagi 2 tahun. Dah 1 tahun 5 bulan saya pakai motor ni. Tapi memang best lah. Dia keluar pada bulan 12, hujung tahun bulan 12 saya ambil motor ni. Tahun 2023, 24 tahun. Ni dah tahun 2025 kan. Setahun 5 bulan. So sekarang ni untuk bayang-bayang nak kerja tu tak tahulah. Try dulu. Kakak saya cakap try dulu percubaan 3 bulan. Okay. Kalau management okey, teruskan lah. Kakak saya cakap macam tu. Management okey, teruskan. So mana tahu one day boleh buka kedai sendiri ke apa ke kan. Boleh pergi ke mechanical syarikat besar-besar macam Yamaha ke, Honda ke, Suzuki ke kan. Boleh pergi ke Jepang ke kan. Mana tahu. AP yang saya macam tu lah. Mana tahu rezeki kan. So tak tahu lah. Tengah fikir. Sebenarnya atas pagar sebenarnya nak pergi sana. Kalau saya pergi masalah juga kan. Kalau ngam dengan gaji, saya akan teruskan. Management tu masih masalah. Management ngam, saya akan teruskan. Okay. So saya akan buat video lah lepas saya interview tu. Lepas saya dapat kerja tu, saya akan buat video. So harap-harap dapat lah. Korang kena doakan untuk saya. Okay. Harap-harap dapat doa supaya saya dapatkan kerja tu. Okay. Sampai sini saja video. Jumpa lah. Nanti saya akan buat video lagi pasal mengenai kerja tu. Management formal mechanical. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.